Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ayatul Husna binti Zamri dari SLK Datuk Haji Muhammad Said, kod sekolah PEA 3128. Pernahkah anda terfikir mengapa langit berwarna biru? Bagaimanakah tubuh manusia berfungsi? Dan mengapa haiwan seperti panda hanya hidup di kawasan tertentu? Semua persoalan ini boleh diterokai melalui sebuah buku yang sangat menarik, iaitu buku Teroka Sains 1. Buku Teroka Sains 1 merupakan hasil nukilan oleh Dr. Wafahmi dan Dr. Nur Anis. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini merupakan buku fakta bergambar yang memperkenalkan pelbagai ilmu sains dengan bahasa yang sangat mudah difahami serta dipenuhi dengan gambar berwarna yang sangat menarik. Oleh itu, pembaca bukan hanya sekadar membaca, malah dapat melihat sendiri contoh-contoh yang diterangkan dalam buku ini. Buku ini meliputi pelbagai topik sains seperti kehidupan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisma, bumi dan alam semesta, tubuh manusia dan fenomena alam. Setiap topik diterangkan secara ringkas tetapi padat, menjadikan pembelajaran lebih menonokkan. Saya juga ingin berkongsi dengan anda semua salah satu fakta yang sangat menarik perhatian saya, iaitu tentang kucing. Dalam buku ini dinyatakan bahawa kucing tidak dapat merasai rasa manis kerana dari rasa manis kucing adalah tidak reaktif. Sebelum saya membaca buku ini, saya menyangka bahawa kucing boleh merasai pelbagai jenis rasa seperti manusia. Namun hakikatnya, setiap hidupan mempunyai keistimewaan masing-masing. Fakta ini benar-benar menambah pengetahuan saya. Apa yang saya sukai ialah cara buku ini menghubungkan ilmu sains dengan kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita mempelajari bahawa setiap bahagian tubuh manusia mempunyai fungsi masing-masing. Kita juga mengetahui kepentingan tumbuhan menghasilkan oksigen untuk semua hidupan di bumi. Selain itu, buku ini membuka mata saya bahawa sains bukan hanya sekadar subjek sekolah, malah merupakan ilmu yang sentiasa berada di sekeliling kita. Apabila kita memahami sains, kita akan menjaga kehidupan, menjaga kesihatan, melestarikan alam sekitar dan juga berfikir secara logik sebelum membuat sesuatu keputusan. Selain itu, buku ini juga memberi banyak manfaat kepada saya bahawa setiap penemuan saintifik bermula dengan satu perkara yang sangat mudah, iaitu sikap ingin tahu. Bermula dengan persoalan yang kecil, lahirlah penemuan yang sangat hebat yang mampu mengubah dunia. Sebagai pelajar, saya mendapat banyak manfaat daripada buku ini. Saya dapat memahami konsep sains, berfikir secara logik dan berfikir secara pantas dan dapat mengetahui kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. Saya juga mempercaya bahawa buku ini sesuai untuk semua pelajar, tidak kira dari sekolah rendah maupun sekolah menengah, kerana penyampaian sangat mudah tidak membosankan. Yang dihormati sekalian, ilmu ibarat pelita dalam hidup. Ilmu ibarat pelita dalam kehidupan kita. Setiap perkara dapat diteroka melalui sifat ingin tahu, dan kita juga dapat mewujudkan satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya juga yakin bahawa setiap perkara yang berlaku pasti ada kebaikannya. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pengetahuan kita. Dalam buku ini, ia menyedarkan saya bahawa setiap perkara pasti ada keunikan masing-masing. Akhir kata, saya ingin mengajak rakan-rakan supaya menjadikan membaca sebagai amalan harian. Kerana hari ini kita membaca, esok kita akan membina masa hadapan.
Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.